Ramai puji penampilan Tun Hasmah berhijab. Makin muda dan hampir tak kenal. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Baru-baru ini, penampilan isteri kepada mantan Perdana Menteri ke-4 dan ke-7 Tun Mahathir Mohamad iaitu, Tun Hasmah berhijab telah mencuri perhatian ramai. Menerusi hantaran tular di media sosial, Tun Hasmah dilihat hadir ke sebuah acara dengan memakai busana baju kurung berona, kelabu dan tudung warna sama. Dalam video itu juga, Tun Hasmah Muhammad Ali juga dilihat dipimpin keluar dari sebuah kereta masuk ke dalam dewan bagi meraikan bersama suami tercinta. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet meninggalkan pelbagai reaksi positif dan mengagumi keanggunan serta kelembutan wajah beliau. Selain menerima banyak pujian, malah ada juga yang terkejut dengan perubahan Tun Hasmah. Tidak kurang juga segelintir individu yang hampir tidak mengenali Tun Hasmah pada pandangan pertama. Menunjukkan betapa penampilannya kali ini benar-benar menarik perhatian ramai.